Insiden pergaduhan melibatkan dua kumpulan di Balai Polis Meru, Klang pada Isnin lalu disifatkan sebagai kes terpencil dan tidak memerlukan penilaian semula prosedur operasi standard keselamatan di Balai Polis. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pasukan polis sememangnya terlatih dalam menangani situasi seumpama itu. Beliau bagaimanapun kesal dengan pelaporan tidak tepat di media sosial yang menimbulkan keresahan awam berkaitan aspek keselamatan di Balai Polis. Cerita sebenar berbeza dengan sebahagian hantaran di media sosial yang mendakwa sekumpulan lelaki menyerang Balai Polis. Hakikatnya, dua kumpulan bergaduh di luar balai dan daripada pergaduhan itu satu kumpulan masuk ke Balai Polis untuk membuat laporan. Pihak satu lagi kemudian turut masuk bagi menghalang laporan dibuat, katanya. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Penerapan Nilai-Nilai Murni dan Majlis Iftar Jabatan Imigresen Malaysia 2026 di Kompleks Kementerian Dalam Negeri di Ayakeroh pada Khamis.